Pernahkah anda rasa seperti anda sudah terlambat? Terlambat dalam karier, dalam perhubungan, dalam mencapai impian anda. Anda melihat rakan-rakan sebaya sudah mencapai pelbagai kejayaan, membeli rumah, berkahwin, mendapat pangkat, dan satu suara dalam fikiran anda berbisik, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku ketinggalan? Perasaan ini, perasaan cemas kerana terkejar-kejar dengan masa, adalah satu wabak dalam budaya moden kita. Kita diajar untuk percaya kepada satu garisan masa yang lurus, satu jadual waktu universal yang menetapkan bila kita sepatutnya mencapai sesuatu. Ini dipanggil masa jam atau clock time. Ia mengukur nilai kita berdasarkan kelajuan pencapaian. Siapa cepat, dia berjaya. Siapa lambat, dia gagal. Tekanan ini datang dari luar, dari masyarakat, keluarga, media sosial. Tetapi racunnya meresap ke dalam diri kita, menjadikan kita hakim yang paling kejam terhadap diri sendiri. Kita mula membandingkan bab 3 dalam hidup kita dengan bab 10 dalam hidup orang lain. Kita mula percaya bahawa hidup ini adalah satu perlumbaan dan kita sedang tewas. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa keseluruhan konsep ini, konsep bahawa anda boleh terlambat, adalah satu ilusi yang besar? Bagaimana jika garisan masa yang lurus itu hanyalah satu konstruk sosial, bukan satu hukum alam semesta? Fahamilah ini. Alam semesta tidak beroperasi mengikut jam tangan anda. Ia beroperasi mengikut kesediaan anda. Anda tidak pernah terlambat. Anda tidak pernah ketinggalan. Anda sentiasa berada tepat pada masanya, mengikut satu jadual waktu yang lebih agung dan lebih bijaksana, jadual waktu kuantum. Dalam realiti ini, setiap lencongan, setiap kelewatan, setiap saat yang anda rasa tersekat, sebenarnya adalah bahagian penting dalam persiapan anda untuk takdir yang menanti. Hari ini, kita akan hancurkan ilusi masa yang memenjarakan anda dan membangkitkan kebenaran bahawa perjalanan anda sempurna seadanya. Penyelesaian kepada perasaan cemas dan tertekan ini bukanlah dengan berlari lebih laju. Ia bukan tentang memaksa diri untuk mengejar orang lain. Penyelesaiannya adalah dengan mengubah sepenuhnya perspektif anda tentang masa itu sendiri. Anda perlu beralih dari masa jam kepada apa yang saya panggil masa kuantum. Dalam masa kuantum, masa tidak lurus. Ia bersifat anjal, lentur dan multidimensi. Setiap pengalaman, tidak kira betapa remeh atau menyakitkan, adalah satu titik data yang diperlukan untuk evolusi jiwa anda. Tiada apa-apa yang sia-sia. Fasa di mana anda rasa paling hilang dan tidak produktif mungkin sebenarnya adalah fasa di mana kerja dalaman yang paling penting sedang berlaku. Bayangkan seekor ulat bulu. Pada satu tahap, ia perlu membina kepompong dan berada dalam keadaan pegun. Dari luar, nampak seperti tiada apa yang berlaku. Ia kelihatan seperti satu kelewatan, satu pemberhentian. Tetapi di dalam kepompong itu, satu transformasi yang ajaib sedang berjalan. Ulat bulu itu sedang larut sepenuhnya menjadi cecair, sebelum menyusun semula dirinya menjadi seekor rama-rama yang indah. Proses ini tidak boleh dipercepatkan. Jika anda cuba membuka kepompong itu lebih awal kerana tidak sabar, anda hanya akan memusnahkan rama-rama itu. Begitu juga dengan hidup anda. Tempoh kelewatan, kekecewaan atau rasa tersekat itu adalah kepompong anda. Ia adalah fasa di mana alam semesta sedang menyusun semula tenaga dalaman anda, mengajar anda pelajaran yang anda perlukan, menyembuhkan luka yang anda tidak sedar anda miliki, dan membina kekuatan yang anda perlukan untuk tahap seterusnya. Kelewatan ini bukan satu kegagalan. Ia adalah satu bentuk perlindungan ilahi. Kadang-kadang alam semesta sengaja menahan sesuatu daripada anda. Peluang, perhubungan, kejayaan, kerana ia tahu anda belum bersedia. Ia melindungi anda daripada sabotaj diri.
Ia tahu jika anda mendapatkannya sekarang, ego anda yang belum matang atau ketakutan anda yang belum sembuh akan merosakkannya. Jadi, ia menunggu sehingga anda telah berevolusi menjadi versi diri anda yang mampu menerima dan mengendalikan berkat tersebut dengan bijaksana. Untuk benar-benar memahami mengapa kita sering merasa tersekat atau terlambat, kita perlu menyelam lebih dalam ke dalam sistem operasi dalaman kita, minda separa sedar. Pakar neuroscience seperti Dr. Bruce Lipton telah membuktikan bahawa 95% daripada kehidupan kita, pemikiran, tabiat dan reaksi emosi kita dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan apa yang diajar kepada kita. Jika sejak kecil anda sentiasa dibandingkan dengan orang lain atau diberitahu bahawa anda perlu cepat berjaya untuk disayangi, minda separa sedar anda akan membentuk satu identiti yang berakar umbi dalam kepercayaan bahawa nilai anda bergantung pada kelajuan. Identiti ini menjadi diri anda. Jadi, apabila realiti luaran anda tidak sepadan dengan jangkaan masa ini, sistem saraf anda akan menganggapnya sebagai satu ancaman. Ia mencetuskan tindak balas stres, kebimbangan dan perasaan tidak cukup bagus. Anda tidak hanya merasa terlambat. Pada tahap identiti, anda percaya bahawa anda adalah seorang yang terlambat. Masalahnya, alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap getaran tenaga. Ini selari dengan prinsip kesan pemerhati atau observer effect dalam fizik kuantum. Eksperimen celah ganda atau double slit eksperimen yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah subatomik wujud dalam keadaan kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan potensi yang tidak terhingga itu runtuh menjadi satu realiti fizikal. Dalam konteks hidup anda, jika kesedaran atau keadaan dalaman anda sentiasa memancarkan getaran kekurangan, ketakutan dan kepercayaan bahawa anda terlambat, maka itulah realiti yang akan anda terus cipta dan lihat di sekeliling anda. Anda menjadi pemerhati yang secara konsisten memilih realiti di mana anda sentiasa ketinggalan. Minda separa sedar anda akan secara aktif mencari bukti untuk mengesahkan kepercayaan ini, mengabaikan semua tanda-tanda kemajuan yang tidak sesuai dengan naratif lama. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah identiti dalaman yang menciptanya. Jadi, bagaimana kita boleh melakukan anjakan ini secara praktikal? Ia bermula dengan satu keputusan yang sedar untuk menukar soalan yang anda tanya pada diri sendiri. Apabila perasaan cemas itu datang, jangan lagi bertanya, kenapa aku belum sampai lagi? Atau, apa yang salah dengan aku? Soalan-soalan ini datang dari frekuensi kekurangan dan hanya akan menarik lebih banyak bukti kekurangan. Sebaliknya, ambil nafas dalam-dalam dan tanyakan soalan yang berkuasa ini. Apa yang sedang disediakan oleh fasa ini untukku? Apakah kekuatan, kebijaksanaan atau kematangan yang sedang aku bina sekarang ini yang akan menjadi asas penting untuk kejayaan masa depanku? Soalan ini serta-merta mengalihkan tenaga anda dari mangsa kepada pencipta. Ia mengubah perspektif anda dari melihat kelewatan sebagai hukuman kepada melihatnya sebagai satu persediaan yang disengajakan. Langkah kedua adalah mula mengamalkan perspektif diri masa depan anda. Bayangkan versi diri anda yang paling berjaya, paling bahagia dan paling tenang 5 atau 10 tahun dari sekarang. Versi diri anda ini sudah wujud dalam medan kuantum sebagai satu potensi. Dia tidak risau tentang garis masa. Dari sudut pandangannya, semua yang anda lalui sekarang adalah sempurna. Setiap cabaran adalah latihan yang diperlukan. Setiap kelewatan adalah susunan ilahi
yang memastikan semua kepingan berada di tempat yang betul pada masa yang paling tepat. Setiap pagi, luangkan masa beberapa minit untuk berhubung dengan tenaga diri masa depan ini. Tanya dia, apakah yang akan kamu lakukan hari ini? Bagaimana kamu akan berfikir? Bagaimana kamu akan rasa? Kemudian, buat pilihan untuk menzahirkan kualiti-kualiti itu sekarang. Jika diri masa depan anda tenang, pilihlah ketenangan hari ini. Jika dia yakin, berjalanlah dengan keyakinan hari ini. Ini bukan kepura-puraan. Ini adalah proses penyesuaian getaran. Anda mula menjadi orang yang anda ingin jadi sebelum bukti fizikalnya muncul. Seperti yang diajar dalam pelbagai ajaran kerohanian purba, termasuk dalam Alkitab, anda mesti percaya bahawa anda telah menerimanya dan ia akan menjadi milik anda. Neuroscience mengesahkan ini. Dengan secara konsisten merasa dan bertindak seolah-olah matlamat anda sudah tercapai, anda mula membentuk laluan saraf baru dalam otak anda, menjadikan keadaan baru ini sebagai tetapan lalai anda. Untuk benar-benar menguasai konsep ini, kita perlu memahami hukum resonans dan koheren. Alam semesta adalah lautan tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Setiap pemikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang mempunyai tanda tangan getaran yang unik. Matlamat anda, karier impian, perhubungan yang sihat, kelimpahan kewangan juga wujud sebagai satu corak getaran dalam medan kuantum. Hukum resonans menyatakan bahawa getaran yang serupa akan saling menarik dan menguatkan antara satu sama lain. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda getarkan. Apabila anda beroperasi dari keadaan dalaman yang percaya anda terlambat, anda memancarkan frekuensi kekurangan, tergesa-gesa dan keraguan. Frekuensi ini secara getarannya tidak sepadan dengan realiti kejayaan dan ketenangan yang anda inginkan. Malah, ia secara aktif menolak realiti tersebut. Ia seperti cuba menala radio ke frekuensi 98.8 FM sambil mengharapkan untuk mendengar siaran dari 102.5 FM. Ia mustahil secara fizikal. Sebaliknya, apabila anda membuat anjakan dalaman dan benar-benar percaya dan merasa bahawa anda sentiasa tepat pada masanya dan setiap detik adalah persediaan yang sempurna, anda mula memancarkan frekuensi yang berbeza. Anda memancarkan getaran kepercayaan, kesabaran dan penerimaan. Getaran ini adalah koheren, ia selaras dan harmoni. Getaran inilah yang sepadan dengan realiti yang anda ingin cipta. Apabila getaran dalaman anda menjadi koheren dengan getaran matlamat anda, alam semesta tidak mempunyai pilihan selain mengatur keadaan, orang dan peluang untuk membawanya ke dalam pengalaman fizikal anda. Di sinilah peranan epigenetik menjadi sangat penting. Epigenetik adalah bidang sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan pengalaman kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Pemikiran dan emosi kita adalah sebahagian daripada persekitaran dalaman kita. Apabila anda secara konsisten menjana emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kepercayaan dan kasih sayang, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengaktifkan gen-gen yang berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Sebaliknya, emosi stres yang kronik akibat merasa terlambat boleh mengaktifkan gen-gen yang berkaitan dengan penyakit. Ini membuktikan secara saintifik bahawa keadaan dalaman anda, state of being anda mempunyai kuasa untuk mengubah bukan sahaja realiti luaran anda tetapi juga realiti biologi anda. Kemajuan sebenar tidak dipercepatkan dengan memaksa tindakan luaran tetapi dengan menyelaraskan keadaan dalaman anda dengan realiti yang anda ingin cipta. Anda berhenti mengejar dan mula menarik. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan kebenaran ini ke dalam kehidupan harian anda, terutamanya apabila tekanan dari
dunia luar terasa begitu kuat. Kuncinya adalah melalui amalan yang konsisten dan sedar. Ia bukan tentang melakukan sesuatu sekali dan mengharapkan perubahan ajaib. Ia adalah tentang melatih semula minda dan badan anda untuk hidup dalam realiti baru ini setiap hari. Mulakan setiap pagi dengan niat yang jelas. Sebelum anda mencapai telefon anda atau memikirkan senarai tugas anda, luangkan 5 minit untuk duduk diam. Letakkan tangan anda di atas jantung anda dan ucapkan mantra ini dengan penuh perasaan. Saya sentiasa berada di tempat yang sepatutnya, pada masa yang sepatutnya. Perjalanan saya sedang terungkap dengan sempurna. Rasakan kelegaan dan ketenangan yang datang dari kepercayaan ini meresap ke dalam setiap sel badan anda. Sepanjang hari, jadikan diri anda peka terhadap pencetus. Apabila anda melihat kiriman media sosial yang membuat anda merasa ketinggalan, atau apabila seorang ahli keluarga bertanya soalan yang menekan, sedari tindak balas automatik anda. Jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, gunakan ia sebagai isyarat untuk kembali kepada kebenaran anda. Ambil nafas dan ingatkan diri anda. Garis masa mereka bukan garis masa saya. Alam semesta mempunyai rancangan yang unik untuk saya dan saya mempercayai prosesnya. Sekarang, saya mahu anda mengambil tindakan. Saya mahu anda mengukuhkan niat ini bukan sahaja untuk diri anda, tetapi juga untuk komuniti ini. Di ruangan komen di bawah, tuliskan dengan penuh keyakinan, saya sentiasa tepat pada masanya. Dengan menulisnya, anda bukan sahaja memberitahu minda secara sedar anda, tetapi anda juga mengisytiharkannya kepada alam semesta dan memberi inspirasi kepada orang lain yang membaca komen anda. Mari kita cipta satu gelombang tenaga kolektif yang menghapuskan ilusi tekanan masa ini bersama-sama. Apabila anda mula mengamalkan anjakan ini, bersedialah untuk menghadapi rintangan dalaman. Ego anda, bahagian diri anda yang terikat dengan identiti lama dan ketakutan, tidak akan melepaskan kawalan dengan mudah. Ia akan membisikkan keraguan. Ini semua karut. Lihatlah, tiada apa yang berubah. Anda hanya menipu diri sendiri. Kawan-kawan anda terus maju dan anda masih di sini. Ini adalah bahagian yang paling kritikal dalam perjalanan anda. Memahami bahawa keraguan ini adalah normal adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Suara-suara ini bukanlah kebenaran. Ia adalah gema program lama yang sedang mati. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan berdebat dengannya. Hanya perhatikan ia dengan tenang. Seolah-olah anda sedang melihat awan lalu di langit. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut tetapi tegas, pilih untuk kembali kepada kebenaran baru anda. Katakan, aku faham ketakutanmu, tetapi aku memilih untuk mempercayai proses yang lebih besar. Salah satu cara paling berkesan untuk menstabilkan keadaan baru ini adalah dengan mengamalkan kesyukuran yang radikal untuk di mana anda berada sekarang. Selalunya, kita begitu fokus pada apa yang belum kita capai sehinggakan kita buta terhadap kebijaksanaan dan kekuatan yang kita perolehi dalam perjalanan. Buat satu senarai, sama ada secara mental atau bertulis tentang semua perkara yang telah anda pelajari dalam tempoh kelewatan ini. Mungkin anda menjadi lebih tabah, mungkin anda menemui kekuatan dalaman yang anda tidak tahu anda miliki. Mungkin anda belajar untuk mengasihi diri sendiri tanpa pengesahan luaran. Setiap kemahiran ini adalah aset yang tidak ternilai. Ia adalah asas yang sedang anda bina. Kejayaan yang dibina di atas asas yang kukuh akan bertahan lama. Kejayaan yang dicapai terlalu cepat tanpa kematangan dalaman seringkali rapuh dan tidak memuaskan. Falsafah Vedanta dari India kuno bercakap tentang konsep karma yoga, iaitu melakukan tindakan tanpa terikat pada hasilnya.
Fokus anda haruslah pada proses menjadi versi terbaik diri anda pada setiap saat, bukannya pada bila anda akan sampai ke destinasi. Apabila anda jatuh cinta dengan proses pertumbuhan itu sendiri, destinasi akan menjaga dirinya sendiri. Percayalah, diri masa depan anda sedang berterima kasih kepada anda sekarang kerana tidak berputus asa dan kerana membina asas yang begitu kuat untuknya berdiri. Kita telah mengembara jauh hari ini, dari membongkar ilusi masa linear kepada memahami kuasa kuantum kesedaran kita. Mesej utamanya adalah mudah tetapi sangat mendalam. Anda tidak pernah terlambat. Anda tidak pernah ketinggalan. Anda sedang menjalani satu kurikulum yang direka khas untuk jiwa anda. Dan setiap detik, setiap cabaran, setiap kelewatan adalah satu pelajaran yang penting. Perasaan tertekan kerana mengejar masa adalah produk sampingan dari satu paradigma lama yang melihat kehidupan sebagai satu perlumbaan. Tetapi kebenarannya, hidup bukanlah perlumbaan kegarisan penamat. Ia adalah satu proses penzahiran, satu tarian antara kehendak bebas anda dan kebijaksanaan alam semesta. Nilai anda tidak ditentukan oleh kelajuan pencapaian anda berbanding orang lain, tetapi oleh kedalaman kesediaan anda untuk menerima takdir unik anda. Alam semesta tidak bertindak balas kepada keinginan terdesak anda atau kebimbangan anda. Ia bertindak balas kepada frekuensi keadaan dalaman anda. Dengan beralih dari bertanya, kenapa aku belum sampai lagi, kepada bertanya, apa yang sedang disediakan oleh ini untukku? Anda mengubah getaran anda dari kekurangan kepada kepercayaan. Dengan memilih untuk merasai dan menjadi seperti diri masa depan anda sekarang, anda menjadi padanan getaran untuk realiti yang anda impikan, membolehkan alam semesta membawanya kepada anda dengan mudah. Tinggalkanlah kepercayaan yang memenjarakan bahawa anda perlu tergesa-gesa. Lepaskanlah beban perbandingan yang berat. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan kebenaran ini di dalam tulang anda. Anda betul-betul di mana anda perlu berada. Percayalah pada kepompong anda. Hormatilah proses dalaman anda. Ketahuilah bahawa di sebalik kesunyian dan ketidaktentuan, sayap anda sedang terbentuk. Tugas anda bukanlah untuk memaksa bunga itu mekar, tetapi untuk menjaga tanah di sekelilingnya, untuk menyuburkan minda anda dengan kepercayaan, menyiram jiwa anda dengan kesabaran dan membuang rumpai keraguan. Apabila masanya tepat, apabila anda sudah benar-benar bersedia, anda akan mekar dengan cara yang lebih indah daripada yang pernah anda bayangkan. Pilihlah untuk mempercayai garis masa ilahi anda hari ini. Pilihlah untuk melepaskan tekanan dan memeluk ketenangan. Anda sentiasa dan akan sentiasa tepat pada masanya.